Aku kurang tidur akibat teringatkan dirimu. Aku coba pejamkan mata, tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedar aku keliru setelah kau menghilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu buat apa kat sini? Ha? Saya nak jumpa Uncle. Nak jumpa Nia. Uncle tolonglah, saya betul-betul nak kahwin dengan Nia. Nia baru je bertunang. Kamu jangan nak buat hal dekat sini. Cukup-cukup apa yang kamu dah buat pada dia. Tapi Uncle... Tak ada tapi-tapi. Baik kamu pergi balik sekarang. Jangan nak buat kecoh dekat sini. Cukup-cukuplah tu. Ini ambaran Uncle. Balik! Cinta bisa saja dikhianati dan disakiti. Namun, bukanlah untuk ditangisi. Kerana yang menyakiti itu tidak pantas untuk dicintai. Saya tak mahu berjanji bulan dan bintang. Saya cuma mampu berjanji hati dan jiwa saya untuk Hania. Fahri Rakib. Saya belajar untuk mengenali awak, Hania. Kalau diizinkan, saya nak hati awak dan hati saya bersatu. Assalamualaikum. Nia. Abang nak apa? Ha? Tak faham bahasa ke? Nak Nia cakap bahasa apa lagi? Yang Nia dah tunang. Nia. Abang tahu Nia sengaja nak sakitkan hati abang sebab tu Nia bertunang kan? Ya Allah. Buat apa Nia nak korbankan hidup Nia semata-mata nak sakitkan hati abang? Ada masa lah. Nia. Abang tahu Nia. Abang tahu yang Nia masih sayangkan abang. Please lah. Pergilah balik. Nia malas nak gaduh. Nia. Abang takkan balik selagi Nia tak bagi penjelasan. Penjelasan apa? Yang Nia bertunang bukan sebab sayang sangat kat mamat tu. Nia bertunang sebab nak sakitkan hati abang kan? Sekata abang lah abang nak fikir apa sekalipun. Nia malas nak cakap dengan abang lagi. Pergi balik sekarang. Nia tunggu kejap. Lepaslah. Abang dengar sini Sekali lagi abang buat macam ni, Nia akan report polis biar abang masuk lock up. Pergi balik sekarang atau Nia jerit biar jiran semua dengar. Balik. Okey. Abang akan balik. Tapi abang takkan lepaskan Nia. Ingat. Gila lagi ni. Min. Zaki, buat apa kat sini? Min, you bila nak cerai dengan Nazir tu? Ha? Dulu you cakap dengan I, you tak kahwin. I percaya. Sekarang ni I dah tahu you dah kahwin. Dan you tak bahagia, Min. You ni kenapa? You ingat talak tu atas tangan I ke? Suka hati je kan? Sabarlah bagi I masa boleh tak? I peninglah dengan Nazir yang tak habis-habis fikir pasal tunang dia tu lagi. Sebab itulah I cakap dengan you. Sampai bila you nak jadi macam ni? Sampai bila you nak tunggu? Bagi I masa, boleh tak? Lagipun sekarang ni I busy tau tak? I keluar kejap je.
Nanti je lah kita sambung cakap pasal benda ni. Min. Ayah? Ayah? Dia ni kan, gurau dengan romantik pun tak reti nak bezakan, sama je. Kenapa anak ayah cakap seorang-seorang ni? Tak ada apalah. Nia, betul ke ni tak nak ayah hantar kan? Betul. Tak apa, Nia okeylah ayah. Ni, Nia minta maaf tak sempat nak tolong kemas rumah. Tak apa. Nanti Mak Su kan datang boleh tolong kemaskan. Nia tu, hati-hati. Ya. Jaga dia baik-baik. Ingat. Oh ya ni, jangan lupa sampaikan salam ayah pada Fari. Ya? Ya, insya-Allah nanti Nia sampaikan. Nia pergi dulu. Nia dah sampai nanti, Nia telefon ayah ya. Janji tau. Ya. Jangan lupa pula ayah tunggu. Padan muka kau. Hanya ada bertunang. Puas hati aku. Cikgu Hania. Ismail. Tahniah. Selamat bertunang. Semoga bahagia hingga ke jannah insya-Allah. Terima kasih Encik Ismail. Ni buat apa tunggu tengah panas ni? Mari duduk kat dalam. Tak apa, saya tak nak ganggu Fari. Saya tunggu dekat sini je. Kalau macam tu saya masuk dalam bagi tahu Tuan Fahri, Cikgu Hania ada kat sini ya. Terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum Hania. Waalaikumsalam Bakar Zaud. Wow, dah pandai bahasa Arab sekarang awak Mestilah. Bahasa lain pun saya pandai tau. Ya ke? Bahasa apa? Bahasa cinta kita. Hania, awak kena ajar saya bahasa cinta kita sebab saya masih lagi tak belajar. Ni. Saya ada bawakan kek tunang kita semalam untuk awak. Awak kan tak sempat makan lagi. Lah, ya ke? Awak ni susah-susah je lah. Untuk Tuan Fahri tak ada yang susah pun. Terima kasih awak. Tapi saya tak boleh lama tau. Saya ada kerja lepas ni. Ya, saya tahu. Saya pun nak balik dah. Saya tahu yang saya bakal bermadu nanti. Sejak bila saya madukan awak? Yelah, bermadu dengan negara, bermadu dengan kerja awak. Oh. Tapi madu tu tak pahit kan? Tak. Okeylah, saya balik dulu. Hania, esok saya cuti. Tuan nak ajak saya dating ke? Kalau awak sudi, dating pertama kita sebagai tunak. Takkanlah saya tak sudi. Tuan Fahri kot. Okeylah. Jumpa esok. Esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi mana? Kena ke I bagi tahu you Madai nak pergi? You masih isteri I. Isteri. Isteri yang ada suami masih tergila-gilakan ex tunang dia tu. Oh ya. You tahu kan ni ada bertunang? Tak meroyan ke? You jangan nak pelik I I tak izinkan you keluar. Perlu ke I minta izin dengan suami Dayus macam you? Pagi korang. Wow. Dah pandai nak pukul I? Pukullah, pukul! Senang sekali nak buat report. Sumpat you dalam lukap. You sikit pun tak hormat I kan?
Apa I nak hormat dengan you? Macam ni lah You tanya hati you, kenapa I jadi macam ni? So, Tuan panggil saya ke? ya. Macam mana dengan perkembangan kes isteri dipukul suami tadi? Oh, suspek telah pun ditahan, Tuan. Jam 19.00 hours tadi. Dan kini sedang disoal siasat. Okey. Pengadu? Pengadu di hospital, Tuan. Sedang menerima rawatan. Baik. Apa-apa, maklumkan dekat saya. Saya nak rehat sekejap. Baik, Tuan. Orang dah ada tunang lah katakan. Assalamualaikum, Hania. Waalaikumsalam. Teringat saya ke? Saya ganggu ke? Tak, awak tak ganggu pun. Saya ada kerja sekejap lagi. Tapi sekarang ni saya ada masa lah sikit untuk borak dengan awak. Boleh ke? Awak tengah cakap dengan saya ni kan? Okey. Macam ni. Esok saya tak dapat nak jumpa awak. Saya ada kerja. Bukankah awak cuti esok? Itulah. Tapi saya ada operasi last minute. Saya kena pergi. Jadi, kita ni tak jadi dating lah. Saya minta maaf lah, Nia. Tak apa. Saya faham awak sibuk. Ni awak telefon ni sebab awak rindu kat saya ke? Semua jawapan yang awak fikirkan tu tepat sekali. Awak tu tak rindu dekat saya ke? Mestilah rindu. Kalau boleh, saya nak jumpa awak malam ni juga. Malam ni? Mana boleh macam tu? Saya gurau je lah. Saya faham awak sibuk. Saya akan cuba memahami awak, okey? InsyaAllah. Saya akan doakan semoga urusan kita dipermudahkan. Okeylah, Hania. Saya nak sambung kerja. InsyaAllah nanti ada masa kita jumpa ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniahlah cikgu. Tak sangka saya cikgu jadi juga dengan Tuan Fahri ni ya. Terima kasih Ustaz. Baru tunang, belum kahwin lagi. Tunang tu kira dah bagus tau cikgu. Bertunang ni langkah awal ke gerbang perkahwinan. Saya doakan semoga hubungan cikgu dengan Tuan Fahri dikekalkan hingga ke jannah insya-Allah. Amin, insya-Allah. Semoga doa yang baik-baik berbalik pada Ustaz balik. Alhamdulillah. Okey cikgu, saya nak masuk kelas dululah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini diam-diam. Jangan nakal-nakal tau. Berani dia tampar muka you, Min. Tak guna betul lah lelaki macam tu. Tapi I akan benarkan dia sentuh I lagi. Tapi sampai bila, Min? Entahlah. Dia kat mana sekarang? Masih ada kat rumah tu? Pagi-pagi dah keluar dah. Tapi apa yang I pasti, pergi cari ex dia tu lah. I tak faham lah dengan you, Min. Macam mana you boleh kahwin dengan lelaki macam tu? Entahlah sekarang ni nak kesal ke, nak menyesal ke, semua benda tu dah tak ada guna dah. Tapi I yakin, Min, kita boleh bahagia kalau you teruskan hidup dengan I. Tapi I berapa hari lagi I nak pergi overseas. Lama macam mana pun you pergi kat sana, I tetap tunggu you balik. I harap sangat nanti you kat sana, you fikirlah masak-masak hubungan you dengan Nazir tu. You jangan bebankan diri you dengan manusia macam tu. I sentiasa ada dengan you, Min.
sampai hati Cikgu Hania. Elvin, jangan cakap macam tu. Saya anggap awak kawan baik saya. Kawan baik mana boleh kahwin kan? Tapi saya tak anggap macam tu. Awak kena anggap saya sebagai kawan baik awak. Saya tak naklah hubungan kita rosak disebabkan benda ni. Saya... Nia. Abang ikut Nia? Apa yang abang tak faham bahasa sangat ni? Nia, abang akan tetap cari Nia. Nia lari jauh mana sekalipun. Tolonglah Nia. Abang nak kena bincang dengan Nia ni. Ada benda, please. Antara kita dah selesai dah. Dah tak ada apa-apa nak bincang dah. Belum, Nia. Belum selesai. Jom ikut abang. Tolonglah. Jangan buat kecoh dekat sini. Nia nak abang pergi sekarang. Abang tak peduli, Nia. Hello, bro. Kau tak dengar ke Cikgu Hania cakap apa? Belahlah. Engkau apa hal ni? Ha? Nak jadi hero ke? Abang tolonglah pergi. Okey? Jangan buat kecoh dekat sini. Pergi sekarang. Nia ni hak aku. Kau jangan masuk campur kan? Ini tempat aku. Kalau kau nak buat macam-macam, kau memang cari sakit. Apa abang cakap tadi? Hak abang. Abang ingat Nia ni mainan ke? Bila abang nak, abang cari. Bila tak nak, abang buang. Dahlah, Nia penatlah. Tolong pergi balik sekarang dan jangan kacau Nia lagi. Abang takkan pergi, Nia. Pergi! Nia. Elok kau sampai. Tak payah buat report dah. Ni. Polis dah sampai. Ni kenapa ni? Ni. Ni bakal suami Nia. Kalau abang tak nak Nia besarkan hal ni lagi, tolong pergi balik sekarang. Jangan ganggu Nia lagi. Ni abang takkan pergi, Nia. Abang dengar sini. Hati Nia dah tak ada dah untuk abang. Walaupun sikit dah tak ada dah. Saat abang tak datang di hari nikah kita. Abang jangan lupa. Nia, tolong Rahman. Kau ni memang tak faham bahasa kan? Aku cakap pergi. Jangan kacau tunang aku lagi. Kalau tak aku bawa kau pergi balai. Faham? Kau tak peduli ke ke polis tetap? Ha? Kau ingat Nia ni akan tetap jadi hak aku. Kau ingat tu. Saya minta maaf pasal tadi. Saya pun tak nak tahu siapa dia. Yang saya nak tahu sekarang ni, siapa saya di hati awak, Nia. Tapi awak kena tahu siapa dia, Fahri. Kalau awak sudi nak cerita, saya mendengar. Nazir tu cinta pertama saya. Dan lelaki pertama yang saya pernah sayang selain ayah. Okey. Nazir tu lelaki yang saya mengharapkan untuk hidup bersama. Tapi dia jugalah yang dah hancur lumatkan hati saya. Di hari yang saya dah bersedia nak jadi suri hati dia, dia tinggalkan saya macam tu je. Dan dia tak datang pada hari nikah kami. Dan yang paling teruk sekali, dia kahwin dengan sahabat baik saya. Ya Allah. Ania. Kalau nak ikutkan kan, hati saya ni dah tertutup dah untuk mana-mana lelaki pun. Tapi bila saya jumpa awak, saya dapat rasakan yang awak lain daripada yang lain. Ania, saya ni bukanlah lelaki yang terbaik. Saya pun tak kisah pasal masa lalu awak semua tu. Tapi kalau awak izinkan, saya nak jadi penawar pada luka di hati awak. Saya tak minta banyak pun, Fahri. Saya cuma minta jangan kecewakan saya. Sebab saya takut kalau sekali lagi saya terluka, pintu hati saya akan tertutup buat selama-lamanya. Ania. Ania, pandang saya. Saya betul-betul ikhlas dengan awak. Ya?
Dan saya janji, saya akan bahagia, saya akan jaga awak sampai hujung nyawa saya. Betul ke kamu Nila? Ya, apa pula tak betul. Memang si Hania tu selalu datang rumah Mak Raha, dan Mak Raha tak ada. Tapi dia orang tu kan dah bertunang. Memanglah bertunang, tapi boleh je buat masak sebelum kahwin. Berat tuduhan kamu Nila. Tak percaya? Sudah. Yang penting si Hania tu memang selalu datang rumah Mak Raha. Takkan dia orang macam tu kot. Jangan nanti esok kampung ni kena balik sudahlah Okeylah, Lina nak balik dulu. Banyak kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air untuk kau. Terima kasih, Lisa. Sama. Kenapalah si Nazir tu masih ikut kau? Taklah, Lisa. Tak tahu nak cakap macam mana. Kau dah bagi tahu ke belum dekat si Fahir pasal si Nazir tu? Aku takut dia salah sangka je. Dah. Aku dah bagi tahu dah. Kalau macam tu baguslah. Complicated betul lah cerita kau ni. Itulah kan. Tapi aku yakin Allah sedang hantar bahagia untuk aku. Aku bukan apa tau Nia. Aku risaulah pasal Nazir tu. Aku takut nanti dia buat apa-apa kat kau. Taklah. Aku tak rasa dia berani pun. Tapi aku pelik lah kan. Macam manalah dia boleh kahwin dengan kawan baik kau sendiri? Sebab nafsu lah. Si Yasmin tu, dia mengandung sebelum nikah. Astaghfirullahaladzim. Dah lah Lisa, aku malas lah nak cakap pasal diorang, nak fikir pasal diorang lagi. Biarlah diorang. Kau nak tahu tak? Kau ni kuat sangat tau. Tak ada perempuan lain dalam dunia ni yang sanggup hadap apa yang kau hadap sekarang ni. Tak juga. Kadang-kadang aku pun tak kuat. Tak apalah. Kau jangan risau, okey? Aku doakan jodoh kau dengan Tuan Fahir Rakib sampai syurga. Terima kasih, Lisa. Sama. Awak, saya nak tanya sikit boleh? Awak sayang saya tak? Sayang tak? Susah ke nak jawab? Kalau tak boleh jawab, tak apalah. Mestilah sayang. Banyak mana? Awak nak banyak mana? Seluas lautan? Boleh? Seluas lautan? Tapi lautan kan ada tepi. Kalau dah sampai tepi, habislah sayang saya pada awak. Awak ni luruslah. Macam mana awak boleh jadi polis? Ha? Hania, kalau awak nak tahu, sayang saya pada awak tiada penghujungnya. Sweetnya. Saya rasa kan macam nak ajak awak kahwin sekarang juga. Kalau ikutkan hati, sekarang juga saya nak bawa awak jumpa Tok Kadi. Tapi awak masih ada wali. Dan kita masih ada adat. Hania, saya sukalah tengok awak senyum. Okey. Kalau macam tu lepas ni, setiap kali kita jumpa, saya nak senyum je dekat awak. Hania, saya nak tanya boleh? Boleh? Kenapa saya? Kenapa bukan Elvin? Sebab awak adalah awak. Awak bukan Elvin. Boleh tak kalau saya nak jawab macam tu? Kenapa awak pilih saya pula? Kenapa bukan Ila? Sebab awak adalah awak. Awak bukan Ila. Boleh saya jawab macam tu? Mana boleh tidur jawapan orang? Iyalah. Ni. Cikgu! 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 Kenapa ni Mak Lia? Kelang kabut semacam je. Akak ni bukan nak menyebuk cikgu. Tapi orang kampung semua dah cakap. Kau cerita pasal apa? Ni pasal Cikgu Haina dengan Fakri. Kenapa dengan
diorang dua tu. Bukannya apa, ramai dah cakap diorang berdua tu selalu ada dalam rumah. Bila time Mak Raha tak ada. Astaghfirullahalazim. Mana Kak dapat semua fitnah ni? Itu Sila tu dia berceritakan semua orang. Kak Yah, tu semua fitnah tau. Hanya tu, dia pergi rumah Mak Raha, time saya ada je. Time kaki dia tu sakit tu pun. Ya betul, dia memang tidur dekat rumah Mak Raha. Tapi si Fai tu tak ada, dia tidur dekat balai. Itulah, akak pun tak percaya. Kak, fitnah ni dosa besar tau. Bukan akak yang cakap, orang kampung semua dah cakap. Tak apalah, dah lah tu akak nak pergi bayar lah. Mia, apa? Kau pergi mana? Kelas tambahan lah, kan aku ada kelas tambahan untuk budak SPM. Kenapa? Ni aduh, satu kampung tengah kecoh pasal kau sekarang ni tau. Pasal aku? Ya pasal kau lah. Pasal apa? Aduh, ni apa? Ila ada pergi sebar fitnah yang aku buat maksiat dengan Fahri. Masa Mak Raha tak ada dekat rumah. Apa? Ya, kau terkejut kan? Aku lagi terkejut. Aku nak pergi rumah Ila sekarang. Okay, jom. Aku teman kau. Jap, aku nak pakai tudung jap. Cepat, Lisa. Assalamualaikum. Ila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenapa? Kenapa kau fitnah aku? Dengan bagi tahu orang kampung yang aku dengan Fahri buat maksiat. Alah, memang betul pun. Lah, kau dengar sini. Aku tak suka tau nak jatuhkan maruah aku sebagai seorang guru dengan serang orang macam kau ni. Tapi kau jangan melampau tau. Maruah konon. Kalau kau ada maruah, kau tak pergilah rumah Mak Raha. Habis tu kau? Siang, malam, pagi, petang kat rumah Mak Raha, kau pun tak ada maruah ke? Hania, at least aku tak seteruk kau tau. Kau ingat, aku tak tahu yang kau pergi goda Abang Fahri tu sampai dia shock dekat kau. Aku tak pernah nak goda Fahri lah. Entah, apa benda lah kau dah bagi dekat dia. Kau ni kan? Cukup, jomlah kita balik. Buat apa dia berbual macam ni? Dah, jomlah balik. Cukup. Kau dengar sini. Sekali lagi kau fitnah aku, siap. Pergilah balik. Ya Allah, kau bahagiakanlah anak aku, Hania dan Nira. Kau luaskanlah kubur isteriku, Fatihah. Dan kau matikanlah aku di dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kau angkatkan segala kesakitan aku ini, ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tuan. Ila, apa lagi ni? Ila datang ni nak buat report tunang kesayangan abang serang Ila kat rumah tadi. Cik tolong settlekan Cik. Baik dah. Sakit kepala saya. Ya dah. Encik dah call dah tunang kesayangan Tuan Fahri ni? Dah. Saya dah call. Ila? Ila ni orang awam. Ila ada hak nak buat report. Polis kena ambil report Ila. Cikgu, saya ada terima laporan
cikgu ada menyerang Ila di rumah dia. Betul ke? Saya tak serang dia. Saya pergi rumah dia, saya cuma nak tanya kenapa dia fitnah saya. Itu je. Cikgu Hania ada buat laporan tentang fitnah tu? Taklah, takkanlah saya nak buat report pula. Jadi, betul cikgu ada pergi ke rumah dia? Memang saya ada pergi, cuma saya tak serang dia. Macam inilah, cikgu. Cadangan saya, kita selesaikan masalah ni tanpa buat laporan. Boleh? Tapi dia dah buat report kan? Okey, tak apa. Dia buat report, saya pun nak buat report yang dia dah fitnah saya. Okey? Buat report kat mana? Kat luar? Cikgu, saya belum habis cakap lagi ni. Tak apa, biar saya buat report dulu. Lepas habis buat report, Encik boleh siasat saya balik. Cik, saya nak buat report. Cik nak buat report tentang apa? Saya nak buat report yang Cikgu Naila dah fitnah saya buat perkara yang tak elok. Bila masa aku fitnah kau? Bila masa aku serang kau? Memang tadi kau datang rumah aku pun kan? Kau jangan nak cakap banyak Tunggu surat saman dari aku. Cik, ambil report saya sekarang. Baik, cik. Aku tak fitnah kau lah. Kau sentuh aku. 2 kali aku saman kau. Hania. Ila. Tuan ada apa-apa nak cakap ke? Ke tuan dekat sini nak backup Ila ni? Hania, kita borak dekat luar sekejap. Saya datang sebagai orang kena tuduh dan juga pengadu. Yang Cikgu Ila ni dah fitnah saya dengan Tuan Fahri buat perkara sumbang. Tak, mana ada. Abang Fahri jangan percaya semua tu. Hanya ni tipu. Tipu apanya? Kau tahu tak disebabkan kau, satu kampung dah cencong tau. Kau diam. Sudah. Apa ni gaduh-gaduh ni? Hania, awak balik dulu, please. Ila, abang nak cakap dengan Ila sekejap lagi, Dia yang buat hal, saya yang kena. Bagus betul tu Fahri in the case. Ya Allah, Hania. Saya cuma... Jadi Tuan Fahri kat sini nak backup dia lah? Ha? Alisa, tolong bawa Hania balik dulu. Jom balik. Jom. Hania, Fahri dah call aku banyak kali ni. Dia nak cakap dengan kau. Aku malas, tak ada masa. Orang nak bergaduh-gaduh lah, tapi please jangan libatkan aku. Lisa, kau block je nombor dia. Kan senang? Okeylah, aku nak pergi sekolah dah. Cik, aku stres lah macam ni. Aku ni dah lah tak pandai nak pujuk orang. Ila ni pun satu. Macam-macam hal. Baru tunang dah jadi macam ni. Ya, kau angkatlah call Fahri tu. Aku semaklah dia duk call aku hari-hari tau. Malaslah aku. Dia nak sangat bela si Ila tu kan? Pergilah dekat Ila. Nanti kalau dia pergi betul-betul, baru kau tahu. Aku tak kisah pun. Ya, boleh tak bila korang bergaduh, jangan libatkan aku dalam masalah korang. Dah Lisa, aku malas lah cakap pasal dia. Semak. Semak ke rindu? Ingat aku tak tahu ke? Muka engkau tu. Betul tak? Aku ni baru lepas kena panggil dengan pengetua tau. So, apa tindakan kau dekat Ila? Lisa, kalau aku nak saman Ila, kau rasa mahal tak kena bayar lawyer? Takkan aku nak saman dia. Ila pun dah tarik balikkan report tu. Memanglah, tapi Fahri tu... Ya, Fahri kenalah jadi profesional. Okey?
Takkan dia nak bela kau depan semua orang. Tak suruh pun dia bela aku tak suruh pun dia menangkan aku. Tapi at least, faham tak? Ya, aku rasa lebih baik kau angkat call dia, okey? Kesian dekat dia tau. Tengoklah. Tunggulah hati aku sejuk dulu. Sekarang ni hati aku tengah panas. Malas. Suka hati kau lah. Ni. Esok aku ada meeting panitia 2 hari dekat PPD. Ya, kau dah cakap dah dekat aku. Ku biarkan jendela yang terbuka menjemput angin rindumu menyapa hatiku yang Senang kan abang cakap selepas bertahun-tahun Nila tunggu abang. Nila tak boleh nak lupakan abang. ku sambut salammu yang kau hulurkan parut luka yang pernah Assalamualaikum. Salam, Fari. Halisa. Macam mana, Hania? Sorry, Fari. Saya dah pujuk dah Hania tu tapi dia tak nak keluar. Halisa, saya nak jumpa dengan Hania sekejap je. Please. Fari, awak baliklah, okey? Sehari dua nanti sejuklah hati Hania tu. Saya tak bela Ila pun, Halisa. Saya cuma tak nak keadaan jadi lebih teruk. Itu je. Ya, saya faham. Tapi sekarang ni hanya ingat awak marah dekat dia. Awak salahkan dia. Lepas tu awak siap menangkan Ila tu lagi. Ya Allah, Halisa. Sumpah saya tak menangkan Ila. Awak pun faham kan situasi saya macam mana? Tak apalah. Macam ni. Fari, awak bagi masa sikit dekat Hania. Sebab saya kenal sangat Hania tu macam mana. Dia tu kalau merajuk, kejap je. Okey. Saya balik dulu. Tapi Alisa, awak tolong cakap dekat Hania yang saya sayang dekat dia. Boleh? Yalah. Nanti saya sampaikan dekat dia. Okey. Dia dah balik dah. Kau ni kenapa ni? Dia dah datang pun, kau masih nak buat hal lagi? Dia nak apa? Dia nak kau lah. Dia nak cakap dengan kau lah, apa lagi? Malaslah aku. Tak ada mood. Tak faham lah korang berdua ni. Dah lah, aku nak masuk tidur. Aku harap lepas ni tunang kau dah tak ganggu aku dah. Silap nanti aku yang kahwin dengan si Fahri tu. Ni. Macam merajuk je. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Esok juga Mak nak pergi jumpa Ila. Tak payahlah, Mak. Nanti kan melaratlah pula cerita ni nanti. Habis tu takkan nak biarkan aja Ila tu buat fitnah. Kamu tahu tak? Fitnah tu satu dosa besar. Tak apa. Tak payah. Biar Fahri yang uruskan, selesaikan semua ni, okey? Kalau Mak pergi jumpa Ila, lain pula jadi nanti. Habis Nia macam mana? Kesian dekat dia. Hania. Habis Fahri ni, anak Mak yang seorang ni, Mak tak kesian. Kamu dah kenapa? Fiza, tolong call Tuan Fahri sekarang. Maklumkan pada dia ada pergaduhan bersenjata di kampung Selamat. Baik, Cik. Hafiz, awak bagi tahu anggota task force kita, minta dia orang menghala ke lokasi sekarang. Saya nak ke sana segera. Baik, Cik. Hello? Tuan, ada pergaduhan bersenjata sedang berlaku di Kampung Selamat dan Cik Ismail sedang menuju ke lokasi. Okey, baik. Saya ke sana sekarang. Baik, Tuan.
tu merajuk sehari dah gelabah. Kalau sebulan, tak tahulah. Malaslah balas. Esok je. Ya Allah! Kamu tak rasa bersalah ke apa yang kamu buat semalam? Aku tak ada rumah, kamu datang rumah aku. Farid tinggal seorang. Tak salah ke tu? Tu dah boleh dipanggil maksiat tau. Abang, tolonglah. Tolong bagi Nia peluang untuk hidup bahagia. Bahagia? Nia tahu tak? Nia cuma boleh bahagia bila hidup dengan abang. Kebelakangan ini aku kurang tidur akibat teringatkan dirimu. Aku coba pejamkan mata tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedar